tidak pandai mengaji Quran selamat tak di akhirat? Selamat ke tak? Orang yang tak pandai mengaji Quran dia kata akhirat selamat ke tak? Orang yang ikut Quran selamat di akhirat. Ada orang tak pandai mengaji tapi dia pergi dengar orang mengajar dan dia ikut selamat di akhirat. Orang kata haram dia tinggalkan. Masya Allah. Ini adalah hakikat tadabbur Quran. Tuan dan puan, mengaji, betul, mengaji tu bagus, dapat pahala. Mengaji dapat pahala tau, membantu kita ke akhirat nanti. Tapi kalau mengaji Quran, khatam Quran setiap tahun tapi tak ikut Quran, dia tak ikut Quran, dia baca Quran tapi tak ikut Quran, ini bukan tadabbur. Tapi yang tak pandai mengaji, dia dengar pengajian Quran lalu dia ikut beramal dengan Quran, yang haram dia tinggal, yang Allah suruh dia buat, itu makna tadabbur. Dia faham Quran, dia amal ikut Quran. Orang macam ni yang tadabbur, inilah yang akan selamat ke hari akhirat kelak. Yang banyak mengaji tapi tak ikut Quran, tak selamat, tak selamat. So betul lah apa yang Ustaz Azhari cakap. Okey, dan rajin-rajinlah baca Quran. Dan kalau awak nak rajin baca Quran, bacalah dengan buku tadabbur. Buku apa? Buku tadabbur 30. Buku tadabbur 30 ni sangat bagus sebab Dr. Zulkifli Al-Bakri kata buku ni membantu orang awam untuk menikmati bacaan Quran, untuk tadabbur sebab bahasa dia mudah. So kalau betul nak tadabbur dengan 4 musim emosi, tadabbur hidayah takwa, tadabbur 99 Asmaul Husna, semua yang ada dalam buku tadabbur 30 ni. So jom dapat sekarang, mulakan langkah pertama kita dengan tadabbur. Harga pun tengah sangat murah dan kita ada offer sekarang, kita bagi kelas percuma. Kelas percuma syarah juzuk 1 ke 30 percuma saja. Jom dapatkan sekarang sebelum harga naik. Barakallahu fi.